Pada tanggal 18 Disember tahun 2025, berlangsungnya sebuah majlis yang penuh makna dan kenangan, Majlis Persaraan Cikgu Zaidah binti Kasim, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan dedikasi beliau. Majlis ini bukan sekadar satu perpisahan, tetapi sebuah penghormatan, sejambak kasih yang dihulurkan dengan penuh rasa syukur dan selaut rindu yang tercipta daripada kenangan indah bersama seorang guru yang amat disayangi. Majlis ini diadakan khas sebagai tanda terima kasih dan kenangan buat seorang pendidik yang amat kami kasihi, Cikgu Zaidah binti Kasim, yang telah menjadi sebahagian daripada keluarga besar sekolah ini, bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai pembimbing, pendengar dan penyuluh cahaya ilmu. Kehadiran seorang guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Ia adalah tentang menyentuh jiwa, membentuk akhlak dan meninggalkan kesan yang kekal dalam ingatan anak-anak didik. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Cikgu Zaidah sepanjang khidmat beliau di sekolah ini. Setiap langkah di koridor sekolah ini, setiap suara nasihat di dalam kelas, setiap senyuman yang diberikan dengan penuh kesabaran, semuanya menjadi saksi kepada perjalanan panjang seorang pendidik yang tidak pernah jemu berbakti. Cikgu Zaidah bukan sekadar melaksanakan tanggungjawab, tetapi melakukannya dengan hati. Dengan kesungguhan, ketelitian dan rasa tanggungjawab yang tinggi, beliau sentiasa memastikan setiap amanah dilaksanakan sebaik mungkin demi kebaikan murid dan sekolah. Di sebalik tugas sebagai seorang guru, Cikgu Zaidah juga adalah seorang insan yang penuh kelembutan dan empati. Beliau tahu bila perlu tegas dan tahu bila perlu menjadi tempat murid meluahkan rasa. Sekolah ini menyimpan terlalu banyak kenangan bersama Cikgu Zaidah. Kenangan yang tidak dapat diulang namun akan sentiasa hidup dalam ingatan sebagai kisah indah yang pernah mewarnai hari-hari persekolahan kita. Ku tempuh di lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinari jua, membawa harapan yang menunggu bersamanya. Seharian
waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu. Ramai selalu petang kau kan pasti pergi jua. Kau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya, namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa Saat jam berlalu, bagai pelangi, petang kau kan pasti pergi jua. Sekian, terima kasih. Silakan Kak Zaida. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami mohon ampun akan dosa kami. Dengan selawat azab ini kita mulakan nazam kasih untuk murahkan seperjuangan. Hari ini kita bersama meraihkannya. Seorang insan kita sayang akan bersara. Lama sudah hikmat bakti yang diberi, tiba masa kau pergi tinggalkan kami. Warga beristirahat, minda tenang, jiwa bahagia. Rindu kami, cintai kami, ukhuwah dijaga. Silaturahim terjalin utuh, terpelihara. Sekian dahulu izin kami mengundur diri. Salah dan silap kami mohon dimaafi. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami mohon ampun akan dosa kami. Sekian saja daripada kami berdua, hasil untuk yang kami raikan hari ini. Ketegasan Cikgu Zaida bukanlah ketegasan yang menakutkan, sebaliknya ketegasan yang mendidik dan menenangkan. Dengan prinsip dan disiplin yang jelas, beliau berjaya mewujudkan suasana sekolah yang teratur, aman dan penuh rasa hormat, menjadikan sekolah ini tempat yang selesa untuk belajar dan berkembang.
Dalam ketegasan itu juga tersela jiwa seni dan kreativiti beliau. Sentuhan kreatif Cikgu Zaida sentiasa memberi nafas baru, sama ada dalam pengajaran maupun dalam menghias kelas. Setiap sudut yang disentuh menjadi indah, kemas dan bermakna, mencerminkan jiwa pendidik yang halus dan penuh rasa cinta terhadap dunia pendidikan. Bukan itu sahaja, Cikgu Zaida juga dikenali dengan bakatnya dalam dunia masakan. Air tangan beliau sentiasa dinanti, masakan yang bukan sahaja enak di lidah, tetapi menjadi pengikat ukhuwah dan kegembiraan dalam setiap kebersamaan. Dan satu lagi sisi Cikgu Zaida yang sentiasa dikenang ialah keikhlasan beliau berkongsi rezeki. Hampir setiap pagi, beliau tidak lokek membawa sarapan dan hidangan untuk dikongsi bersama, menyemai rasa kebersamaan dan kemesraan sesama warga sekolah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan hari ini, kita sampai ke satu detik yang penuh emosi. Bukan mudah untuk melepaskan insan yang telah menjadi sebahagian daripada rutin dan kehidupan seharian di sekolah ini. Walau langkah Cikgu Zaida selepas ini membawa ke destinasi yang berbeza, doa kami sentiasa mengiringi. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap usaha diberkati dan setiap pengorbanan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Majlis ini mungkin berakhir, namun kenangan akan terus kekal. Nama Cikgu Zaida akan sentiasa terukir dalam sejarah dan memori sekolah ini sebagai seorang pendidik yang pernah hadir dan memberi makna. Akhir kata, sejambak kasih, selaut rindu ini kami hulurkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Selamat melangkah ke fasa baharu kehidupan, Cikgu Zaida binti Kasim. Terima kasih atas segalanya.